Satu minggu, satu masjid bersama admin. Let's go! So hari ni admin bawakan penonton semua ke Masjid Damansara Perdana untuk berbuka puasa dan solat tarawih bersama dengan penduduk sekitar sini. Hari ni admin dekat Rembayung. Salah. Hari ni admin dekat Masjid Damansara Perdana. Admin rasa sangat terpesona dengan arkitektur masjid ni. Minimalis tapi dia masih lagi ada elemen kemelayuan yang membuatkan dia nampak macam sangat tenang, elegan. Lepas tu kalau kita masuk je dekat ruang solat dia, kita akan rasa sangat selesa sebab kapet dia pun lembut. Suasana pun sejuk. Siap ada 2 kipas besar yang macam kat Rembayung tu. Tempat wuduk dia pun sangat bersih, tandas dia pun terjaga. Siap ada ruang rehat untuk jemaah. Masa waktu berbuka tadi memang ramai sangat orang datang untuk mengimarahkan masjid. Tapi yang bestnya, dia tak terasa macam padat sangat. Dia masih selesa lagi. Dalam pukul 6 lebih macam tu dah ada jemaah dah yang datang untuk beratur, ambil air. Lepas tu menu air dia sampai 3 jenis. Makanan dia pun sedap-sedap. Kalau ada lebih boleh tambah lagi. Yang paling nostalgianya sebab bila kita makan dekat sini, dia orang akan hidangkan makanan tu dalam talam. Terasa macam buka puasa zaman-zaman orang-orang dulu. So alhamdulillah lah sangat-sangat sebab admin rasa sangat-sangat puas hati dengan pengalaman untuk berbuka puasa dan bersolat tarawih dekat sini. Jadi kepada korang yang duduk dekat area Damansara, Petaling Jaya ataupun yang suka buat masjid hopping sepanjang bulan Ramadan ni, apa kata korang datang ke Masjid Damansara Perdana ni? Ini merupakan masjid yang memang wajib korang datang dan rasakan sendiri pengalaman untuk solat dekat sini. Okey? Jemput datang.